Kita hari ini menggunakan tangguk. Tangguk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Syukur Alhamdulillah. Di pagi yang hening ini kita bertemu sekali lagi dalam misi Azman Ikan Bilis. Sebentar lagi kita akan keluar memancing di tempat biasa, di kapal parking di Tanjung Ru. Ada 7 pancing, umpan 15 ekor sotong waktu sekarang pukul 7.30. Kita masih lagi menunggu umpan dari rakan saya tu. Air baru saja masuk Hari ni dalam pukul 6 tadi air baru je naik. InsyaAllah kita akan balik dalam pukul 7 petang nanti. Okey, kelihatan tu dia. Umpan kita dah sampai inilah abang ayah kita dia put di sebelah sana. Okey, ni dah umpan kita. Ada lebih sekor. Lebih sekor Ada banyak lebih. Banyak lebih Saya selalu order umpan dengan dia lah. Order 15 dia bagi lebih sikit sebab rakan sepengkalan. Okey ya. Terima kasih banyak-banyak. Dia pun keluar juga tapi ke Pulau Angsa Pulau Angsa. Dia mencari sotong juga sambil memancing sebab hari ni hari hujung minggu. Permintaan sotong amat banyak. Okey ya, terima kasih. Okey, sebelum bergerak macam biasalah saya akan memberikan sedikit pesanan komuniti kepada anda semua, terutama rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Okey, sempena bulan Ogos ini adalah bulan kemerdekaan kita. Kita merdeka 31 Ogos 1957 Sekarang 2025, hampir 68 tahun kita telah merdeka. Sempena bulan kemerdekaan ini, ayolah kita sama-sama memasang bendera untuk menyatakan semangat kita, cinta kita kepada negara kita yang tersayang, yang indah, yang aman damai ini. Malaysia, negaraku, cukup-cukup bertuah bumi Malaysia ini. Sebagai tanda sayang anda tu, sama-sama kita meriahkan, naikkan bendera. Bukan susah pun. Kita belilah bendera di mana-mana, pasanglah di kenderaan anda, di rumah, di pejabat, di mana-manalah, di tempat yang bersesuaian. Okey, inilah bendera keramat kita jalur gemilang berlambangkan bulan dan bintang. Inilah tanda kemegahan negara kita. Baru-baru ni banyak viral lah pasang bendera terbalik lah dan sebagainya. Memang tak sepatutnya berlaku. Kita dah 68 tahun kita merdeka pasang bendera pun tak tahu lagi. Okey, bulan dan bintang mestilah duduknya di belah atas di belah atas. Biasalah bulan akan duduk di bawah, di atas lah. Bintang pun duduk di atas langit. Tempat dia cukup tinggi. Semana tingginya kita menghormati bendera kita ini. Okey, ayo kita pacakkan dia. Okey, inilah bendera kesayangan kita Janganlah direndahkan martabat bendera kita ni. Sama-sama kita sayangi dia, hayati dia sempena bulan kemerdekaan ini. Kalau anda tidak berpuas hati dengan Malaysia, janganlah anda terbalikkan bendera kita ataupun pasang cara yang salah. Okey, jangan buat macam tu di sini kita lahir, di sini kita mencari rezeki, di sini juga kita akan dikebumikan tak ada tempat lain. Kalau anda tidak berpuas hati, okeylah kita terjemahkan di kotak undi ke dan sebagainya. Kalau tak puas hati juga, anda bolehlah mohon warga negara Amerika ke jumpa Donald Trump. Okey, kalau dia bagi lah, kata dia memang dia tak bagi lah. Okey, itu saja sedikit pesanan komuniti saya. Okey, kita akan gerak untuk mencari rezeki. Doakan selamat pergi, selamat kembali. Mudah-mudahan ada hasilnya. Okey, cuaca hari ni malam tadi hujan dekat ribut ada pokok tumbang tu. Mungkin ada lagi sisa-sisa angin Saya tengok bagaimana. Kalau selamat kita keluar. Okey, jom kita keluar.
Alhamdulillah pukul 9 kita dah selamat melakukan sahur. Perjalanan hari ni mulanya agak suram, lepas tu agak cerah lah. Tapi tak secerah macam biasa, masih lagi ada mendung. Perjalanan cukup lancar walaupun sikit sajalah bumpy. Rehat sekejap, kita bagi boat kita lurus. Lepas tu kita start turunkan pancing kita lah. Mudah-mudahan ada rezeki kita di sini InsyaAllah. Ayo kita pasang pancing kita yang pertama. Ini umpan kita sotong lah. Sotong. Ya, umpan gila ni. Kecil-kecil Kecil-kecil. Sotong. Oh, cantik. Okey, yang kedua Okey, 3 sudah turun, kita test market dulu. Alhamdulillah dapat seekor lesen. Berat air laju, batunya besar. Dia bersangkut dengan sebelah sini Kita hari ni menggunakan tangguk. Tengok dia bersangkut dengan sini. Kita mengheret 2 pancing. Tapi alhamdulillah, walaupun berat, kita gagahkan juga. Lesen. Nanti saya clearkan pancing sana dulu. Lepas tu kita pulas yang ini. Terbaik. Ada belum? Baru dapat lesen. Rakan saya di depan sana. Okey. Kita lihat ikan kita inilah dia. Terbaik. Lesen kita yang pertama dalam 1,5 kilo, hampir 2 kilo ni. Ini memang sedap-sedap lah. Okey, memang sedap-sedap. Terbaik. Kita hantar dia. Okey, duduk dalam. Okey, kita turunkan lagi pancing. Mudah-mudahan ada lagi. Air laju tadi ni sekarang baru nak perlahan sikit.
pukul 1:30 hari air dah mula surut kembali. Dari tadi alun agak kuat jugalah dengan anginnya. Tak berhenti dari pagi. Seperti yang saya nyatakan tadi, malam tadi ada ribut. Sampai sekarang angin dia tak ada lagi Bila berangin, laut pun beralun. Kita masih mencuba dalam keadaan alun ini agak sukar sedikit lah dari pengalaman saya. Kita berdoa lah agar angin ni kurang, laut tenang sikit, tak beralun. Ikan nampak umpan kita tu tak adalah dia melompat-lompat disebabkan alun dan ombak yang kuat ni, air keruh. Okay, kita nantikan, doakan agar cuaca ni berubah, angin kurang dan dapat juga hasilnya lah. Okey. Oh. Dia tak besar tapi sangkut, pancing sebelah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sangkut pancing sebelah baru gulung. Okey, ini ikan kita yang kedua Ikan kita yang kedua tak besar lah, dalam 1 kilo 200. Pukul 5 anda lihatlah keadaan berangin bendera pun macam kipas pukul 5 tu. Dalam beralun ni pun ada jugalah disambarnya, walaupun tak kerap Alhamdulillah. Ayo kita masukkan dalam peti. Sekarang dia ada kawan lama dia kesunyian di dalam tong ni. Akhirnya dia jumpa kawan dia, partner dia lah. Syukur Alhamdulillah. Okey, kita nantikan lagi, ada 2 jam lagi dalam pukul 7 kita bungkus lah. Waktu sekarang hampir pukul 7 petang sebentar lagi misi kita akan berakhir. Rezeki kita hari ni agak kurang sedikit. Keadaan air memang, kalau ikut bacaan saya, air tengah mengurang setelah air besar. Dalam 2-3 hari lagi air dah masuk fasa air mati Memang bacaan air memang cantik hari ni. Saya 5 hari melihat keadaan angin sebelum datang bermisi hari inilah. Tapi sebelum tu keadaan okey, tapi malam tadi keadaan angin berubah. Bacaan windy tu agak gila anginnya, 9, 10 hingga 11 knot hari ini. Tapi cuaca cerah, tapi dia berangin dan beralun. Bila beralun menghasilkan kocak dan juga air kita agak keruh lah, agak sukar ikan melihat umpan kita. Beralun lagi, umpan kita di dasar melambung-lambung Itu antara faktor yang menyebabkan hasil kita kurang. Pancing 7 turun sekali umpan hari ni saya order banyak memandang keadaan air tu, tapi tak menjadi hari ni, tak menjadi. Okey, inilah hakikat realiti memancing Memancing bukannya fantasi yang kita nak. Kita dah buat preparation, dah cantik-cantik umpannya, persiapannya, setting pancingnya, tetapi semua tu tak akan menjadi realiti yang kita nak. Kadang-kadang hasilnya tak ada tak ada. Mungkin faktor rezeki tak ada lagi, dan juga faktor-faktor keadaan cuaca dan sebagainya lah. Okey, kita lihat kapal dulu lah. Besar ni kapal ni. Okey, inilah dia Port Klang
pelabuhan terbesar di Malaysia ni. Ada lagi nak buat tambahan tu. Tambahan lagi dalam 5 km di depan tu memandangkan ECRL nak siap. Pun pelabuhan kita dibesarkan lagi. Okey, kita berbalik pada hasil kita hari ni. Okey, inilah hasil kita tak banyak lah. Mula-mula dapat seekor dalam pukul 12 pagi tadi. Ya, ni yang pertama Okey. Dan pukul 5 tadi dapat lagi satu pasangan je. Oh, mantap. Licin-licin. Dia tak perseorangan. Ada pasangan dia. Pasangan dia berkembar lah. Okey. Alhamdulillah besar juga ni. Antara dalam hampir 2,5 kg lah. Dalam 2,5 kg hasil kita hari ni. Jadilah untuk kita buat lauk. Ambil gambar. Walaupun tak banyak tapi saiz yang sedap-sedap. Okey. Pemandangan hari ni berangin. Sesuai lah dengan tema kita hari ni, kibarkan jalur gemilang. Memang berkibar lah dia hari ni. Sebelum saya akhiri video ni, sekali lagi saya ingin memohon maaf kepada anda semua jika tersalah kata, tersilap perbuatan sepanjang video kali ni. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan kita yang ke-68. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang supaya dia terus berkibar. Berkibarlah jalur gemilang. Itu dia. Okey. Salam sayang daripada saya Azman Ikan Bilis, Azman Ismail daripada Pelabuhan Klang. Assalamualaikum. Bye bye. Demi tanah yang bertua, taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu tanah